Halo makeup lover, especially yang baru nak belajar pasal makeup, newbie, makcik-makcik akak-akak yang tak tahu. Hari tu saya ada buat sukatan pasal eyebrow, ada 3 poin. Okey, hari ni saya nak tunjukkan tempat blusher pula. So, blusher jangan bawah kat sini, okey? And then, ni kita bagi dua lagi, sini untuk letak shading. Contouring, shading. Warna coklat-coklat sikit. And then, di sini kita letak warna pink-pink sikit you all. So, kalau you ada ni, memang senang lah. Sebab yang ni ada blusher macam ni. Pink ni, saya letak kat atas ni. Coklat ni saya letak sini. Lepas tu yang merah ni sikit, blusher sikit, saya letak tengah-tengah. So, saya blend dia. Simple kan? So, jangan lupa blusher jangan di bawah pipi. Okay? Itu saja. Bye. Assalamualaikum.